DBP sedang buat sale untuk kurit kundi dan merah saga. Bila kita cek je, kurit kundi RM30 je. Dan merah dan pazanah kantong Melayu ni juga RM3. Ini adalah lebih 5,000 koleksi pantun 4 kerat dan ada lebih 2,000 pantun 2 kerat. Yang ini 4,000 lebih pantun 4 kerat dan juga 2,000 lebih pantun 2 kerat. Jadi kalau singgah di kedai DBP ni, jangan lupa ambil buku tu RM30. Tak mungkin dapat. Kerana dulu masa saya jual untuk tuan-tuan pertama kali koleksi pantun tu 50 lebih ringgit. Kita pernah jual. Ni bukan MPH, ni adalah bazar buku. Macam mana saya nak letak? Tuan-tuan jangan tanyalah soalan tuan, nanti saya jawab je. Ini adalah bazar buku antarabangsa Johor yang bermula 21 hingga 25 Ogos. Atau admin akan pin je. Pin jangan padam, pin jangan padam, pin jangan padam. Kita akan ada 5 hari di sini untuk buat liputan mengenai bazar buku ni, aktiviti. Besok ada podcast dengan Datuk M. Nasir dan Pak Nasir Jani sempena 40 tahun filem Kemara Seniman Jalanan, adik. Okey. Lepas tu tuan-tuan ni Idin, saya tak pasti Idin ada ke tidak. Tiap tahun tuan badannya ada. Ni kedai Nasihat Holding, Nasihat Idin. Idin tak ada ataupun pergi solat belum sampai lagi. Saya dah balik dulu. Okey. Sekejap lagi saya bukan Angsana. Ini adalah Paradigm Mall. Amin, tolong pin Paradigm Mall sekejap. Kalau tidak, kita akan ada masalah yang sama je. Semua orang masuk dan bertanya. Ni Paradigm Mall. Untuk mereka yang nakkan bazar buku antarabangsa Johor. Ni kalau tuan-tuan nak cari Alfu Sanatin. Bagi yang nak mengumpul koleksi Alfu Sanatin dan Ustaz Ibn Rijal. 1, 2 dan 3. Ketiga-tiga ada di sini. Alfu Sanatin Ustaz Ibn Rijal. Okey. Dan saya bagi tuan-tuan tengok ruang dia. Kemeriahan dia. Okey, dengan tema tradisional. Hai. Tema tradisional, kita semua pakai tema tradisional Melayu. Okey, kemudian hai. Ini kakak-kakak yang datang mengunjung. Okey, malu dia orang. Ini ramainya orang yang datang. Baru meriah ni, pagi tadi kurang sini lepas solat Jumaat dan besok saya rasa memang pack lah. Setiap tahun kita akan mengalami kemeriahan pada Sabtu dan Ahad. Walaupun acara akan habis pada hari Isnin. Sekejap, ya. Hari Selasa. Dia akan berakhir pada hari Selasa. Sekejap, pacak sekejap. Okey. Saya tinggikan sekejap. Okey. Untuk tuan-tuan lihat. Ini saya ada di depan Al-Khawi. Al-Khawi, dia ada pengedar dan penerbit. Ini suasana dia. Sebab tema dia adalah tradisional Melayu. Kita memakailah tradisional Melayu. Kalau tuan-tuan masuk daripada pintu utama, tuan-tuan akan pusing dan tuan-tuan akan lalui 86 reruai yang dibina dengan gaya warisan tradisional. Tuan-tuan tengok corak dia. Reruai dia dengan tenun Johor. Ni tenun Johor yang dijadikan bumbung dia tu. Baik, kita akan jalan lagi. Banyak buku, sangat banyak tentang kanak-kanak, buku agama dan segala macam buku. Jadi saya berhenti dan saya akan tunjuk kedai-kedai yang kalau Khawi tuan-tuan boleh dapat lah. Dia novel. Dia punya novel memang design sekarang. Ini untuk anak-anak yang suka design dan novel-novel yang mempunyai reka kulit yang sangat outstanding. Tuan-tuan boleh datang je ke Al-Khawi Bookshop. Yang ini adalah Tarbiyah Sentap. Tuan-tuan dah tahu dah. Tarbiyah Sentap sangat popular. Ni parenting akhir zaman. Tuhan, aku ingin hijrah. Siapa tahu dah, selalunya memang tahu ni Tarbiyah Ustaz Sentap kan. Tuan-tuan dah selalu follow. Ni antara buku yang selalu di bawah jenama Sentap. Memang tuan-tuan dah tahu dah, ini adalah big brand bagi mereka yang ingin membaca healing agama. Kemudian kita pergi ke depan sebab saya nak cari kawasan yang sesuai untuk bercerita dengan tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak buku-buku yang mengenai sejarah Islam yang dinovelkan, asal ada dapat Saifuddin Qutuz, Usman Affan, Umar Mokhtar, Hussein Ali, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian Abdul Rahman Al-Dakhil, Harun Al-Rashid, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini yang selalu kita ceritakan dalam sejarah Perang Yarmouk, dan kejayaan Islam mendapatkan kota Damsyik. Abu Ubaidah Al-Jarrah.
dan perang akhir 636 Masihi, Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama dengan Khalid bin Walid, dan kemudian Zaid bin Harithah mengambil alih. Maka itulah perang terakhir Abu Ubaidah bersama dengan Khalid bin Walid dalam buku 12 perang Khalid bin Walid yang masyhur tu, iaitu tahun 636 Masihi. Kalau tuan-tuan nak singgah di kedai anda ni Media Teguh, Biston Knowledge. Selalu je saya cerita pada tuan-tuan perang-perang yang kita ada buku. Kalau saya sendiri saya jual buku 12 sejarah perang Khalid bin Walid. Kejap lagi ni kawasan mak-mak dan anak-anak. Dia ada kawasan lepak yang dia sediakan. Ni okey. Ya, tak. Okey. Tak. Ni Rabak Lid bagi tuan-tuan yang nak. Yang ni yang selalu yang saya pakai tuan-tuan tanya tu. Ini model yang paling saya suka daripada semua kalau keluaran Rabak Lid. Ini adalah model Siap. Ni Siap. Sabri Yunus orang pakai, saya pun ada. Tidak akan saya pakai, tuan-tuan akan tanya sebab tuan-tuan akan ingat brand apa tak. Ni besok Datuk M. Nasir akan ada sini dengan Pak Nasir Jani. Saya akan interview Pak Nasir untuk buku baru dia. Buku mana tu bang? Buku ni kita bikin sejarah. Abang boleh dengar ni. Promote lah sikit. Promote lah sikit. Ini buku menyambut anniversary filem Kembara Seniman Jalanan yang diam tak diam rupanya dah 40 tahun usianya dan masih lagi diperkatakan dan juga macam-macam kita boleh create daripada Kembara Seniman Jalanan walaupun dah 40 tahun. Jadi salah satu yang kita buat ialah membukukan. Dalam buku ni kita menceritakan, saya tulis menceritakan macam mana the making of, macam mana konsert tu, macam mana ada penganiayaan off. Jadi ada lagi satu penting, buku ni untuk dimiliki terutama pembikin-pembikin filem muda atau wannabe filmmaker. Dalam buku ni saya menceritakan transisi antara zaman analog ke digital. Itu yang paling penting tu. Shooting zaman analog, kamera dengan zaman digital. Semua ada dalam. Esok kita lancarkan. Tuan-tuan tunggu live daripada pentas utama di mana Datuk M. Nasir juga akan ada. Dan kalau Datuk Zarul Bakri, Zarul Bakri penerbit dia. Kemudian adalah banyak pena tu. Lama tak nampak. Bang Zarul. Relax dia kat ujung sana. Jadi macam ada reunion ada reunion 40 tahun. Semua mereka yang berada di belakang filem Kembara Seniman Jalanan. Podcast dia saya akan live kan besok. Tuan-tuan tunggu je, kita akan live kan, jangan risau. Sebab saya jadi moderator dia. Okey. Nanti kita jumpa lagi. Jadi bagi mereka yang nak datang ke Fung Keong Rabak Lid, bagi nak collect edisi Datuk M. Nasir yang black and white dan pink ni masih ada lagi. Kemudian saya tak ada edisi ni. Nanti saya carilah. Ni di sini saya tak pasti crossover dengan mana. Ini mana punya? Oh, Gasak Edition. Dia tak ada collaboration. Dia tak ada collaboration, dia Gasak Edition. Masuk ke konsert. Untuk konsert ni Gasak Edition. Tapi yang kuning ni masih lagi menawan. Saya beli 2 dulu, kawan ambil 1 sebab nak cari dekat ni. Ni 43 masih ada lagi saiz saya. Okey. Tapi saya masih ada 1 saya simpan sebab saya anggap ini edisi Fung Keong yang paling keren daripada semua. Besok Datuk M. Nasir ada sini. Ada 2 edition dia yang masih ada saiz. Kemudian saya kata tadi lah, edition Gasak. Untuk tuan-tuan pakai Gasak je. Selalu crossover. Fung Keong singgah. Kemudian di sini tempat kanak-kanak. Jangan kita tengok adik-adik ni buat apa. Penyampai boleh? Dia penyampai? Boleh? Boleh tak penyampai? Bawa terus. Boleh? Ni dari mana ni? Dari Melaka? Dari Johor. Oh, Johor. Okey. Kenapa tak ada budak lelaki? Solat Jumaat. Oh, dia pergi solat Jumaat. Tengah tunggu bas dia orang datang balik. Oh, okey. So semua tak ada penjaga ni? Sebab budak lelaki pergi semayang. Beli buku apa dah? Beli buku apa dah? Ni, kalau pakcik pinjam beg, pinjam ni sekali boleh? Boleh? Tak apa je lah, cakap ya je. Boleh? Ni. Pinjam ni sekali boleh? Boleh? Okay, terima kasih. Di atas kebaikan adik-adik semua meminjamkan beg. Kata pipet.
Mana? Tak apalah 3. Sebab nak minum banyak, jalan jauh. Boleh? 4. Boleh. Masih. Semoga bergembira. Pukul berapa balik? Pukul berapa balik? 3.30. Lepas tu, ni tunggu sampai 3.30 lah ni. Ada 40 minit lagi. Okay. Bye-bye. Selamat bergembira. Okay. Bye. Kenapa muka macam nak marah? Kenapa muka stres macam nak marah? Apa yang tak puas hati? Tak apa siapa. Oh, hari ni beli buku apa? Tak beli apa-apa. Kenapa? Simpan duit. Simpan duit. Nanti pergi kedai pakcik. Tu. Pergi kedai pakcik kat situ, nanti pakcik belanja satu buku. Okey? Okey? Pakcik belanja Ibnu Khaldun Muqaddimah. Daripada kecil sampailah beruban, besok tak habis lagi baca. Okey, bye-bye sayang. Nanti jangan lupa tau singgah kedai pakcik tau. Tu. Dia tu. Nampak tak? Yang sebelah tempat tu. Ada gambar pakcik tu. Sini sayang. Ni. Okey Nampak tak yang bazar buku punya signboard tu? Nampak tak baju hitam ni? Tu kedai pakcik. Tahu? Nanti pergi dengan lemah lembut kata tadi pakcik tu dah janji dah nak bagi buku satu. Nanti minta je ke anak pakcik yang perempuan tu. Okey, pergi ambil. Sekarang kata pakcik bagi. Pakcik suruh ambil free je. Okey, bye-bye. Ini yang biasa semalam kita bincang lama tokoh rakyat. Bagi tuan-tuan nak buku-buku yang tu Ben Ali kawan saya. Kawan saya? Ben, kau ada buku apa tahun ni Ben yang istimewa? Bagi mereka yang selalu nak mencari buku-buku alternatif ataupun kita panggil leftist Ben yang banyak ada buku ni. Ben, kita buku apa kau ada? Tanah sangat tu Haji. Apa yang tajuk best tahun ni? Banyak buku Pak Zin Mak Din Mahmud. Buku terbaru Zin Mahmud. Apa? Buku terbaru Pak Zin Mahmud. Oh, Zin Mahmud. Zin satu kan. Okey. Pasal revolusi. Tajuk revolusioner. Islam revolusioner. Oh, memang tahu. Kisah-kisah dia tulis balik. Semuanya dia. Nama dengan harakah. Oh, okey. Siapa ni Ini Nawaz Sadawi. Titik terendah. Nawaz Sadawi. Kawan feminis Mesir. Oh, ni terjemahan ni? Terjemahan. Daripada tulisan penulis Mesir. Yang novelis dan feminis Mesir. Oh, okey. Kan apa perempuan ni banyak dieksploitasi oleh lelaki oleh agamawan pun dieksploit perempuan. Kalau datang ke tokoh rakyat, buku dia memang semua gerakan. Ini adalah pemberontakan ketika berlaku patriarki di Mesir dan ini adalah sebuah buku patriarki ataupun feminisme. Kalau tuan nak baca pemikiran alternatif singgah banyak. Memang setiap tahun kalau datang ke Ben ni, kalau untuk mata saya lah, memang banyak buku dia yang menarik untuk dibaca sebab dia yang masih lagi mengekalkan pendidikan alternatif selain daripada Adik Harja. ni Adik Kemi Harja. Zaman saya muda 80-an buku ni sangat popular. Etis Adik Kemi Harja ni edisi kulit ke berapa dah. Tahun-tahun 80-an ni buku-buku ni berpindah tangan sebab kita tak mampu beli. Bertukar-tukar. Jaranglah diperkatakan buku ni oleh Adik Kemi Harja ni. Okey, terima kasih banyak jalan nanti kau tersinggah di toko buku rakyat tengok ni. Kalau untuk saya ni kedai favourite. Kedai favourite. Ada apa dek? Okey, cepat. Ada bagi dia orang ni, dia orang pakai kemas lah. Fully kan. Kita mamak sarung Penang punya tuan-tuan. Ini jalan kita pakai. Dia orang pakai betul memenuhi ciri-ciri suasana tradisional Melayu. Dekat pentas ada tarian nak zapin. Anak adik-adik perform zapin dekat pentas. Kita kena kenjak sikit sebab audio dia bising. Okey. Jangan. Nanti podcast saya dengan Tuan Haji Nasai pukul 5 dalam ni. Podcast ni bilik podcast. Setiap hari kita akan ada streaming. Besok saya dengan pukul 5 dengan Tuan Haji Nasai. Lusa dengan Pak Nasir Jani. Tapi hari Sabtu kita akan petang ni dengan Haji Nasai. Besok dengan Datuk M. Nasir di pentas utama. Ahad kita akan patah balik sini dengan Pak Nasir Jani one by one untuk cakap tentang buku dia tu. Kita bikin sejarah. Tengok abang-abang ni pakai memenuhi syarat dan tema busana Melayu. Okey. Okey, kita pergi sampai ini bagi segmen buku kanak-kanak.
Bagi tuan-tuan yang nak cari Al-Amin Service, holdings yang berat ni, bagi tuan-tuan nak guru kanak-kanak. Jadi yang selalu masuk komen tak faham bahasa tu, orang cakap benda lain, komen benda lain. Orang cerita pasal padi, awak komen pasal politik. Orang cerita pasal beras, awak komen pasal soal parti. Baca buku ni dulu. Baca buku ni dulu, bahasa Melayu saya faham. Kat TikTok ni banyakkan orang kadang-kadang bacanya tak faham. Dia boleh membaca, tapi sel otak kurang bersambung. Dia ambil je, abang ni pun jual. Berapa bang buku-buku untuk sel otak kurang bersambung ni? 3.10. 3 10 ringgit. Yang selalu ni 3.10 je. Abang ni belanja untuk yang orang tua membeli tak apa. Untuk sel-sel otak yang kurang bersambung kerana kurang memahami asal bahasa Melayu. Ambil ni, eja betul, tahu koma, tahu titik, tahu konteks, tahu subjek, tahu predikat. Ni 3 10 ringgit je tuan-tuan. Untuk mengeluarkan kita daripada kebodohan kerana selalu membuat komen-komen tak masuk akal. Okey? Terima kasih. Singgah. Bagi tuan-tuan ni, kena ambil balik ni, matematik awal. Ni saya kena ambil. Sebab saya selalu diskaun dengan tuan-tuan pada harga saya tak sebab kira matematik awal. Saya beli yang ni pun 3 10 ringgit kak. 3 10 ringgit beli kat anak-anak. Dia sebenarnya anak-anak yang tengok dalam ni anak-anak, tolong beli dekat mak. Okey, tolong beli dekat mak, dekat ayah yang nampak selalu masuk media sosial dan mencelarukan negara. Belanjalah. Kata abah faham balik bahasa Melayu, mak faham balik bahasa Melayu supaya tidak menggelabahkan media sosial dengan komen-komen tak masuk akal. Okey, tuan-tuan boleh singgah dekat ni untuk kanak-kanak 3 10 ringgit. Saya ingat ni yang mampu milik ni, pada satu RM4, combo 3 ni. Ada yang RM2 pun. I can write English ni. Ni buku lancar Jawi. Ni pun okey, RM2 je sebuah. Baguslah untuk beli anak-anak. Mak ayah yang pengap Jawi pun dah ramai sekarang ambil balik untuk melancarkan tulisan Jawi. Okey, ni buku Jawi. Lepas tu tuan-tuan boleh dapat cepat tulis. Cepat tulis ni kan. Kemudian ada I can write untuk ni okey, ni satu RM2, berarti 5 10 ringgit. Jangan lupa datang di Reroy nombor 35. Al-Amin Surf Holdings yang Berhad. Ni jejak tarbiyah. Kalau yang duk tanya saya buku Hamka ni, sampailah ni. Jamaluddin Al-Afghani. Bagi mereka yang dulu zaman saya melalui bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan dulu kita ada siri yang ditayangkan oleh RTM, Jamaluddin Al-Afghani. Ini Syed Jamaluddin Al-Afghani. Kalau tuan-tuan nak, salah seorang daripada yang di buku ni di bestnya, buku ni ditulis oleh Prof Dr. Hamka. Ini Prof Hamka yang tulis buku ni. Lepas tu kita ada juga pesan Hamka. Dekat jejak tarbiyah memang banyak buku Pak Hamka. Ya, ini buku Pak Hamka, pesan Pak Hamka. Yang selalu tanya dengan saya kan, ada tak buku Hamka, ada tak buku Pak Hamka. Datang sini, ini lubuk dia. Memang lubuk. Mereka memang banyak buku-buku Buya Hamka. Ini antara yang terbaru yang kita collect dengan Yayasan Kajian Buya Hamka. Ini Pak. Falsafah Kebudayaan Islam Moden, Hamka dan juga Buya Hamka berbicara mengenai perempuan. Okey? Ini ada falsafah ketuhanan. Ya, sekejap saya tengah lah. Mai. Mana kamera? Okey. Terima kasih tuan. Ini antara buku masyhur dia. Ini antara buku masyhur Buya Hamka, falsafah ketuhanan. Lepas tu ini falsafah syaitan. Saya nak tengok falsafah hidup. Falsafah hidup dah tak ada. Lepas tu ni kenang-kenangan yang saya selalu baca untuk tuan-tuan ni. Intro yang sangat menarik, kisah Buya Hamka membesar dalam keadaan sunyi sebagai kanak-kanak di Minangkabau. Saya anggap novel dia ini lagi bagus daripada kalau tenggelamnya kapal dan jebik. Dan saudara membaca di bawah lindungan Kaabah, plot dan juga tema cerita. Tapi kenang-kenanganku adalah keindahan yang paling indah bahasa Pak Buya yang pernah ada dalam novel dia. Intro dia pun dah menarik dah. Kisah dia bermain di pokok pada hari yang dia enggan masuk ke kelas ketika dia masih kecil. Dan dia sangat dicintai oleh bapa saudara dia. Ini hampir mempengaruhi kita faham bagaimana Hamka membesar di tanah Minangkabau. Okey? Saya ucapkan, saya ucapkan pula. Kalau tuan-tuan nak datang, kerana mereka yang selalu bertanya ni adalah jejak tarbiyah cross jiwa. Reroy 34 depan Reroy saya. Depan Reroy saya, dekat dengan studio. Okey. Lepas tu kita berhenti sekejap kat sini. Sekejap, saya nak kena lari pada speaker sekejap. Depan dia. Oh. Tengoklah gambar dulu. Lepas tu ni kalau Idin lah. Idin tak datang tahun ni?
Oh, Idin ada. Cuma kata mereka Idin Serang Berat, dia memang tiap-tiap tahun komited je. Dia akan ada jadi kedai dia. Kemungkinan dia simpan tu. Idin rehat solat. Baik. Idin rehat solat. Nanti biasanya selama bertahun-tahun saya datang, Idin akan duduk di meja ni lah. Pagi sampai ke petang, pagi sampai ke petang. Untuk bertemu dengan peminat-peminat buku-buku Idin. Kebanyakan buku Idin adalah healing yang sangat popular di kalangan generasi sekarang. Kalau tuan-tuan nak datang, sekejap lagi dia sampai dah tu. Ni solat Jumaat kan, mungkin dia balik makan ke apa, nanti dia akan datang. Selalunya dia sentiasa ada, dia tak pernah meninggalkan tapak kedai dia. Ni antara pecah ruang untuk pergi ke 86 lokasi tu. Ada Petrosign bagi anak-anak tuan-tuan yang nakkan pengetahuan lebih kepada Petrosign. Kemudian jangan saya cari tempat berehat je. Sihat lebih. Kiri semua kat mana? Oh, ni. Saya ni kedai kawan saya, tak apa, boleh lah lepak jap. Kiri, saya lepak jap kiri okey. Ni. Kalau tuan-tuan nak, dekat kiri masih ada Rela Imam Syafi'i. Dekat saya stok dah habis ni, ada beberapa stok sikit je ni tinggal. Selalu tuan-tuan tengok kan? Sorry, alamak. Ni dekat saya pun dah tak ada. Ni dekat saya dah tak ada. Kami kiri masih ada lagi stok kecil ni. Semua orang tanya Ibnu Khaldun. Kiri ada banyak lagi tak? Sikit je? Sikit je sebab saya dah ambil lebih daripada 300 naskah itu hari. Ibnu Khaldun. Lepas tu Ibnu Fazlan. Lepas tu perihal Palestin kiri masih ada lagi limited edition daripada 3,000 yang dia print dulu. Ini adalah Noam Chomsky dan juga Ellen Pepe dan Frank Barat. Ni pun buku yang banyak saya jual. Ini Tuan Haji Nasai masa perang mula-bermula, basic untuk tuan-tuan tahu sejarah Palestin. Kebanyakan Tuan Haji Nasai bangkitkan dalam buku ni. Ini combo dia. Siapa yang lama dan mula-mula tengok perang Palestin dan kemudiannya ingin mengetahui lebih banyak, ini Tuan Haji Nasai tulis dalam bahasa mudah. Yang ini adalah terjemahan daripada 3 pemikir Israel pro-Palestin. Antaranya adalah yang paling tua lah, Profesor Noam Chomsky. Chomsky tahun ni dah 90 lebih, dah berkursi roda. Dia menjadi mentor kepada Profesor Ellen Pepe. Dan kemudian disusun oleh Frank Barat yang bermentorkan Ellen Pepe. Dia 3 generasi Yahudi yang meninggalkan negara Israel dan kemudiannya bertapak di Amerika, United Kingdom dan juga Perancis untuk melancarkan kempen serangan-serangan melalui pemikiran intelektual melalui buku mereka. Ni pun saya dah tak ada dah. Kini masih ada. Dia ada stok sikit lah. Mungkin stok lebihan daripada yang ada sebab buku ni jarang dicetak semula. Sebab kiri mula tumpu cetakan terutama 2 cetakan baru ialah Kegusaran dan Harapan. Ini cuplikan dan petikan daripada Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin yang sangat tebal, 6 jilid dalam bahasa Arab, 20 jilid dalam terjemahan bahasa Malaysia. Dipetik supaya tuan-tuan dapat faham apa itu Kegusaran dan apa itu Harapan. Yang ditafsirkan oleh Imam Ghazali kira-kira 900 tahun dulu. Sebab kitab-kitab ni berada dalam Ihya Ulumuddin. Tahun dia tulis 1095, 1105. Kemudian Imam Ghazali wafat 1111. Berarti hampir 900 tahun dulu. Kalau tuan-tuan nak, masih ada dekat kiri. Famous di sini lah. Ni dinasti Bugis. Dia ada dinasti Bugis dalam sejarah Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Untuk orang Johor dia nak tahulah dinasti Bugis kerana ini adalah sebahagian besar daripada sejarah Johor, Riau, Lingga. Okey, yang bagi mereka yang nak follow abad ke-18 dan ke-19 Johor, tuan-tuan boleh dapat buku ni. Saya nak lepak jap. Jadi saya relax. Kita flip screen jap. Nanti saya boleh jawab apa. Nanti saya larat saya jalan lagi. Kita turunkan stand, saya flip screen, saya buat dengan tuan-tuan jap. Habis live ni. Tabiun kiri pun masih ada lagi. Saya pun tak ambil dah tabiun. Dulu saya jual pada tuan-tuan juga banyak tabiun ni. Kiri masih ada stok. Ni yang paling best ni pesan nasihat untuk pemerintah. Nasihat untuk pemerintah ni dia seronok di kali jap. Betul dah tu. Betul dah. Nasihat untuk pemerintah ni dia diseronok baca serentak dengan mukadimah. Kiri masih ada lagi mukadimah sikit. Di bazar buku antarabangsa Johor. Ambil jap mukadimah depan. Dia kena dibaca serentak sebab Imam Ghazali menasihatinya pada awal abad yang ke-11 sebab kitab ni antara 1095 hingga 1105. Yang ni ditulis 300 tahun kemudian, 1377. Tapi kedua-duanya sangat bagus untuk dibaca semula sekarang. Daripada seorang ulama yang sangat masyhur dan seorang pemikir Islam yang mengasaskan pengajian geopolitik, antropologi, sosiologi dan juga historiografi iaitu penstrukturan dan penyusunan sejarah.
Ini Ibn Khaldun punya rehlah. Kita pun dah tak ada stok kirim ada. Kalau ada tu maksudnya kirim ada dalam jumlah yang sikit. Kalau dia ada jumlah banyak, mesti dia bagi cash. Okay. Then yang paling penting bukan lima lah. Saya ambil sekarang 2 hari yang kita jual. 2 hari yang kita jual. Okay. Speaker apa? Mic habis bateri. Ada. Tuan-tuan telefon tu habis bateri. Mic saya menyala. Suara putus-putus. Suara sangkut-sangkut. Ya, mic. Saya pakai clean sound. Okey, dah, okey. Okey, saya pakai sekarang tanpa pakai mic dulu. Okey dah Okey, thank you. Okey, ada apa tuan-tuan nak tanya tentang Pesta Buku Johor ni? Ni saya pakai clean sound, direct sound. Nanti bunyi luar akan masuk sikit, tapi okey lah. Ada apa yang tuan-tuan nak tanya? Untuk Pesta Buku, sekejap lagi saya belanja buku-buku. Bila sampai dekat saya receive, saya akan belanja sebab tuan-tuan tentu nak cari buku ni, tapi kiri pun tinggal berapa je dia jual untuk fizikal. Sebab dulu saya ambil sekejap je. Saya ambil sekejap je, 100 buah saya jual 2 hari dengan tuan-tuan. Tapi dia ada stok yang terhad. Tapi ada banyak buku kiri yang saya tak jual pun. Biblio yang saya tak jual. Ini semua ni tak ada pada simpanan saya ni. Kalau tuan-tuan nak buku-buku yang ketika ni skala lepas tu Odisi lah. Tuan-tuan nak Odisi Tanah Kencana. Banyak ni novel-novel tempatan yang kiri ada. Tuan-tuan boleh datang lah pasal Biblio ada lebih lebih 100 tajuk lah ni. Cuma saya ambil kebanyakan tajuk terjemahan antarabangsa. Bagi dia kenal. Tajuk terjemahan antarabangsa jarang saya ambil buku kiri dalam tajuk tempatan. Dari kiri tengah layan pelanggan jap. Kiri tengah melayan akar. Haji nanti saya singgah. Patah balik saya singgah kat booth Datuk Muda jap. Sebab dia nak kena masuk cross ke tengah. Semalam dah live dekat booth Datuk Muda. Ya, saya ada booth saya. Dan saya hari-hari jadi official media untuk digital media untuk Pesta Buku ni. Booth cincin tak, Husin tak datang tahun ni. Husin tak datang daripada Iran. Mungkin pengalaman buruk tahun lalu kerana Husin daripada Iran, lepas tu banyak pertikaian tentang, jadi Husin pun ambil pengajaran kata seorang lelaki daripada Iran tak diraikan di Malaysia kerana fitnah macam-macam lah, tentang macam-macam. Jadi saya ingat dia ambil pengajaran yang sangat besar bahawa tidaklah sesuai di Malaysia ketika kawalan ke atas anti Syiah ni menjadi kekangan dan stigma terhadap anti Syiah ni menjadi berleluasa. Jadi dia tak datang. Sebab tahun lepas pun susah, banyak barang dia diganggu walaupun tak ada apa pun yang dia jual. Dia jual kebanyakan adalah buku-buku yang menggalakkan kanak-kanak meneroka alam ilmu. So tahun ni tak datang. Tapi dia ada jemput saya pergi ke Iran kerana mereka akan meraihkan Maulidur Rasul selama 5 hari, 26 hingga 30 hari bulan. Tapi saya tak dapat datang kerana 26 saya baru balik daripada JB. Jadi tak dapat pergi ke Tehran untuk meraihkan Maulidur Rasul 5 hari. Mukadimah ni adalah, saya ambil sekejap mukadimah. Ni mukadimah ni selalu saya ulas lah. Mukadimah ni kalau tuan-tuan nak baca, review dia banyak. Antara yang review dia Mark Zuckerberg. 2015 Mark Zuckerberg baca di sini dalam bahasa Inggeris. Iaitu terjemahan dia, the introduction. Mukadimah ni dia menjadi simbolik kepada rehlah Ibn Khaldun. Ni rehlah 6 buku Ibn Khaldun yang dia tulis antara tahun 1370-an sampailah dia wafat 1406. Baik. Buku ni adalah pandangan seorang jenius Islam yang menjadi penasihat kepada raja. Dan apabila dia berasa, raja-raja Kesultanan Khalifah Islam daripada Andalus naik ke tanah utara Afrika sampai ke tanah Arab. Okey, dia merasakan bahawa kebanyakan Khalifah Islam telah mencatur faktor ekonomi sosial yang sangat rendah. Kalau tuan-tuan baca dalam buku ni kan, tuan-tuan akan tahu TVET, kepakaran bagi orang Islam untuk ekonomi harian dah dibincangkan. Jadi dalam buku ni dia bercerita tentang pencukaian kerana pada waktu tu cukai dikenakan tinggi. Okey, cukai dikenakan tinggi. Jadi kata Ibn Khaldun salah bagi sebuah pentadbiran mengenakan cukai yang terlampau tinggi pada peniaga, menjadikan peniaga terpaksa meraih untung membayar pada kerajaan. Kemudian dengan cukai yang tinggi, rakyat menjadi sempit, dan bila rakyat menjadi sempit, ekonomi rakyat menjadi lemah dan akhirnya dia meruntuhkan sistem perniagaan. Jadi 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, Khaldun dah bercakap tentang bahayanya percukaian bagi kerajaan yang ingin cepat mengumpul kekayaan.
Kerana percukaian yang disedut terlampau banyak kepada rakyat menjadikan peniaga-peniaga tak boleh berkembang. Dan akhirnya percukaian yang dianggap percukaian yang melemahkan ekonomi ini menyebabkan ramai orang hilang kerja. Kemudian ramai. Jadi Ibn Khaldun dah tulis 800 tahun dulu, 700 tahun dulu tentang percukaian ni. Kemudian dia sebut mengenai 3 perkara. Kata dia sebuah negara hendaklah dibangunkan dengan satu adalah menyediakan golongan cerdik pandai yang boleh berfikir. Yang kedua, kena ada golongan pertukangan, TVET. Yang ketiga, barulah kepada golongan buruh, pada petani. Jadi pada zaman dia marah kerana Kesultanan Khalifah Islam hanya mementingkan orang pandai dan petani. Jadi ada bahagian bolos di mana orang Islam banyak berfikir tentang penemuan sains tapi tak ada orang yang melaksanakan. Orang Islam banyak memikirkan tentang penempuan pelbagai pengkaedahan memajukan rakyat tapi tidak membangunkannya. Terus yang ada petani je untuk makan. Maka tu dalam buku ni bila tuan-tuan baca, Khaldun telah menulis 700 tahun dulu yang sampai sekarang. TVET yang kita duk pertikaikan ni. Kita ada banyak pemikir menceritakan macam mana negara nak maju, banyak rakyat menjadi kuasa pengguna. Tapi tiada orang yang menjadi kuasa pengeluaran. Maka itu menjadi sangat lemah. Jadi dalam buku dia ni, sama yang ditegur dalam Imam Ghazali, teguran pada pemerintah. Cuma Imam Ghazali tegur dulu. Tapi Imam Ghazali menegurnya dalam bentuk seorang ulama' tasawuf yang sangat masyhur. Dia menulis sebagai seorang pemikir. Ibn Khaldun ni kenapa rela dia saya jadikan tajuk buku saya? Kerana ketika Ibn Khaldun marah kepada empire, dia tak maki empire. Dia menulis sebuah buku dengan harapan orang Islam selepas jatuhnya khalifah-khalifah yang kemudiannya dianggap lemah dalam pentadbiran ekonomi, lemah dalam mendengar suara rakyat, lemah dalam mencatur masa depan negara, dapat dibaca generasi yang kemudian. Jadi pada abad yang ke-15, selepas dia wafat 100 tahun, ada perjanjian di antara sempadan Islam dan Kristian. Maka dibenarkan buku ni dibawa ke barat. Dan buku ni terjemah pada tahun 1920-an, 1940-an. Barat mengambil buku mukadimah untuk menyusun sejarah Eropah moden. Sebab tu Arnold Toynbee dan Max Weber kata, apa saja buku tentang sosiologi, antropologi dan juga historiografi, inilah bapa dia, iaitu Abdul Rahman Al-Khaldun, Ibn Khaldun. Kalau bazar buku 95, dekat saya tu hari saya belanja RM68. Bazar buku dia datang dengan harga komersial lah sebab mereka sewa rental, tapak apa semua dia orang sewa, dan jumlah buku pun tak banyak. Tuan ada buat buku untuk memudah dah? Tak adalah buku mudah baca buku. Buku ni kita lah baca, saya buat review. Saya nak saya takkanlah saya nak tulis balik buku memudahkan cara baca mukadimah. Tuan-tuan baca je faham. Saya baca petikkan dia. Dia kata dengan ayat dia, kaum kerabat pemerintah boleh membina sebuah dinasti. Dengan itu mereka tidak akan lagi mengutamakan perasaan rakyat. Tuan-tuan boleh baca, tak susah untuk tuan-tuan baca. Takkanlah saya nak tulis balik bagi mudah. Dia kata ayat dia senang je. Kaum pemerintah boleh mengasaskan sebuah dinasti dengan tidak lagi mengutamakan perasaan rakyat. Perasaan rakyat adalah penting. Tetapi bagaimanapun kaum kerabat, mereka yang memerintah, yang sama lebih terpengaruh untuk mengutamakan bangsa-bangsa dan kaum-kaumnya. Didapati juga penduduknya menetap terpencil, begitu menyokong dan mentaati mereka tanpa mengetahui keadaan yang sebenar. Ini tak sampai sekarang kalau saya cerita tuan-tuan yang mana tahu kemaruk politik, saya rambang je buka bab ni. Dia dah bercerita dah perangai kita yang ada selepas 700 tahun kitab ni. Tentang orang taksub politik tinggal di pedalaman, dia tak tahu apa yang berlaku dalam politik yang sebenarnya. Kemudian mereka menyokong pemerintah dengan membuta tuli dan taat untuk membantunya. Mereka berusaha menjaga kerajaan yang didirikan, dibina asasnya yang kukuh. Tapi kata Ibn Khaldun, akhirnya kerajaan inilah yang mengenakan cukai yang sangat tinggi yang menyebabkan dinasti Islam dan juga empire Islam jadi lemah. Ketika dia mula melihat Andalus dan kemudian dia pergi ke utara Afrika dan dia sampai melihat khalifah-khalifah yang berada dalam wilayah tanah Arab. Buku ni menjadi hebat kerana ketika dia meletakkan jawatan, tak mau jadi penasihat pemerintah kerana dia rasa semua pemerintah berada dalam keadaan sangat tamak dan mau mengukuhkan ekonomi cukai yang tinggi. Dia keluar. Tapi dia tak tulis buku protes. Dia tulis buku untuk membantu generasi Islam pada masa depan, membaiki keadaan. Itu kelebihan kenapa rela Ibn Khaldun ni penting. Selalu saya keluarkan rela dan saya ingatkan kepada tuan-tuan. Ibn Khaldun mengajar kita. Kita marah, kita maki pada satu zaman. Buku tu hanya menjadi catatan kita maki orang pada zaman tu. Tapi dia tak akan membantu umat Islam pada zaman-zaman yang akan datang. Ini semua dia cerita portal politik taksub, kekejaman berlaku di bandar, orang-orang yang tinggal di bandar terasa, tetapi doktrin dibawa ke kampung-kampung. Dan orang-orang pedalaman kemudian menjadi pentaksub yang kemudian tak tahu apa benda pun. Hanya tuan-tuan boleh baca dalam bahagian pemerintah boleh mengasaskan dinasti. Dan dengan itu mereka tidak lagi memahami perasaan rakyat. Lepas tu dia kata kuasa-kuasa yang sangat berkuasa memiliki kuasa yang hebat, mempunyai asal usul.
Tetapi pada masa yang sama mereka mengatakan mereka berpunca daripada usul kenabian dengan seruan untuk melakukan kebenaran. Ini tuan-tuan boleh baca. Jadi saya anggap kata buku bagus. Mark Zuckerberg baca pun terjemahan daripada Inggeris. Tengok review Mark Zuckerberg Mukadimah 2015 dia baca buku ni. Kira-kira selepas 700 tahun dihasilkan tahun 1377 dalam perjalanan yang panjang Ibn Khaldun meninggalkan pusat pemerintahan dan melepaskan jawatan dia sebagai penasihat raja kerana dia protes. Raja-raja pada waktu itu menzalimi ekonomi dengan menggunakan cukai yang tinggi dengan ingin kehidupan yang mewah dan memangsakan mereka yang berada di bawah. Okey, kita akan saya dah review tapi dua-dua buku ni tak ada kat saya. Dulu saya jual, tuan-tuan dah lock habis. Ni saya masuk 400, yang ni saya masuk 100. Tapi kiri masih ada dalam jumlah last stock dia. Dia tak boleh bagi kat saya kerana setiap kali dia pergi ke event, dia pun nak kena ada sekurang-kurangnya 50, 60 stok buku bagi jualan fizikal. Okey. Kita okey, thank you kiri ya. Dia orang nak dengar sepatah dua daripada kiri. Okey, kita dengar sepatah dua. Untuk rakan-rakan you dan nak datang cari buku dekat Bazar Buku antara bangsa Johor. Okey, kepada bangsa Johor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Singapura, jemput datang ke booth Biblio dan juga pemain-pemain lain di Bazar Buku Johor, dan kami sentiasa mengalulukan dan terima kasih sokong saya dan buku-buku Biblio dengan Tuan Zaid Ali jugalah. Ya, thank you. Thank you so much. Kiri ni macam adik saya lah. Adik saya. Cuma dia dilahirkan di Perak. Saya dilahirkan di Kedah. Penang. Dia lahir Penang, saya lahir Kedah. Okey. Nanti jumpa kira saya datang Okey. Okey. Kita pergi ke kedai mana lagi ya? Kita kena patah balik. Sana muzik kuat. IBD. Abang. Ni Tiga Rose. Ni kalau tuan-tuan datang ke Tiga Rose. Saya tengah berdiri ni depan Tiga Rose. Ni Tiga Rose. Tiga Rose dia banyak novel lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak baca untuk anak-anak tuan-tuan yang baru nak meningkat usia minat membaca, beli buku-buku yang boleh menyebabkan mereka minat baca dulu. Lepas tu barulah dia mengisi bahan bacaan. Jadi dulu pun saya baca buku-buku yang macam ni, Enid Blyton, kan? Lepas tu barulah mereka berpindah kepada buku-buku yang lebih berat. Kalau tuan-tuan nak, ni banyak ni. Naikkan kamera sikit bagi nampak. Buku-buku yang ada di Tiga Rose. Ni pun best ya ni. The 12th week of the year. Bagaimana menjadikan 12 minggu dalam hidup lebih baik daripada 12 bulan. Ini dia cerita tentang menggunakan 7 hari yang berkesan berbanding 30 hari. Sebab tu dia kata 12 minggu yang anda boleh lalui tetapi merasakan seperti 12 bulan. Ini terjemahan daripada ini edisi bahasa Melayu. Saya rasa writer asal dia Widi apa ni? Brian Moran dan Michael Lennington. Ini buku-buku yang buatkan kita nak berada outside the box, berfikir di luar kotak. Ni apa ada depan ni untuk bacaan kita. Okey, baik. Kita sedang menuju ke ini satu lagi, Popular Book Co. Popular, saya banyakkan buku-buku romansa saya rasa. Ni. Kemudian kita pergi kepada mana? Oh, IBDE. Okey. Jap. Okey. Oh, IBDE ada Svara. Ejaan dia Svara tapi sebenarnya Suara. IBDE bantu mengedarkan penerbit indie yang mengeluarkan majalah dengan tema sastra dan juga seni. Suara ni dulu saya menulis lah, rajin juga saya menulis untuk Suara ni. Sekarang saya dah tak ada kesempatan. Suara ada edisi dia setahun 3 keluaran je kot, 4 bulan setiap satu. Ni Suara daripada edisi awal ni. Ni cover-cover edisi awal. Okey, sampailah ke cover-cover edisi sekarang. Bagi mereka yang nakkan Suara, IBDE tolong edarkan Suara. Susah diperolehi. Betul-betul lah buku underground. Sangat sukar diperolehi. Saya di KL pun kalau nak dapatkan, kena dapat melalui beberapa kawan yang ada akses untuk mendapatkan Suara. Okey. Ini IBDE, sama macam tuan-tuan tengok. Tafsir, saya dah tak ada lah. Tafsir jalan lain dah tak dibekalkan sebab dia orang pun tinggal stok yang sikit. Ini adalah tafsir tahun 1445 sampai 1506. Tafsir jalan lain tak apa. Tafsir jalan lain ini dikaitkan dengan dua Jalaluddin, Syekh Jalaluddin Al-Mahali. Lahir 1385, wafat 1445. Wafat 1465. 1445 datang Syekh Jalaluddin Al-Sayuti. Belajar dengan Syekh Jalaluddin Al-Mahali.
Umur dia dalam 15 tahun, gurunya meninggal 1465. Jadi bila guru dia meninggal, Syekh Jalaluddin Al-Sayuti menyambung kerja Syekh Jalaluddin Al-Mahali sampailah dia wafat 1506 untuk melengkapkan terjemahan yang paling merakyat dalam sejarah Islam. Ini terjemahan di Mesir. Dipanggil kenapa tafsir Al-Jalalain, kerana dua Jalaluddin. Gurunya Jalaluddin Al-Mahali lahir 1485, wafat lahir 1385, wafat 1465. Kemudian datang anak murid dia, Syekh Jalaluddin Al-Sayuti, lahir 1365, wafat 1465, wafat 1505. Tapi IDBE ambil, saya dah jual banyak tafsir ni dulu. Dia cuma ambil 7 surah daripada tafsir ni, lengkap semua surah. Tapi dia pilih 7 surah saja yang selalu kita baca, supaya kita faham tafsir daripada surah Fatihah, tafsir daripada surah Kafi, tafsir daripada surah Yasin, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah dan Al-Mulk. Saya dah tak ada stok buku ni, tapi mereka masih ada lagi tafsir ni. Kemudian yang saya tak ada, bukan yang saya tak bawa masuk. Antara yang saya tak bawa masuk adalah Muslihat Tun Mahathir, Sejarah Nekat Tun Hussein On, penulis Thailand yang menulis mengenai sejarah Tunku Abdul Rahman. Kemudian yang lain saya masih ada. Salahuddin saya dah tak ada lah. Tapi tuan-tuan boleh datang lah. Tuan-tuan boleh datang kerana buku-buku IDBE. Assalamualaikum. Lupa nak tegur tuan kedai. Okay. Yang lain banyak yang saya tak ada ni. Gelut di Hanoi baru. Semalam ni saya cerita tentang Gelut Hanoi ni adalah dahsyat. Bila saja lepas Dunia Kedua, Perancis nak ambil balik tanah Vietnam. Jadi Perancis masuk pada tahun 1946. Masuk tahun 46, kemudian sampai tahun 1954. Perancis tak boleh kalahkan orang-orang Vietnam. Walaupun mereka jahat, orang Perancis lebih jahat dengan memulakan penyayangan kepada orang Vietnam dengan menggunakan bom napalm, NAPLM. Perancis lari kerana tak boleh mengalahkan orang Vietnam yang semangat juang dia sangat tinggi. Barulah Amerika datang 1955. Nak juga kuasai Vietnam supaya tak jatuh di tangan komunis. Jadi Amerika duduk 20 tahun daripada 55 sampai 75, dipanggil Perang Vietnam. Dan Perang Vietnam itulah yang banyak kita cerita. Tapi kita tak cerita tentang perang ketika Perancis cuba merampas dan cuba menjadikan Vietnam tanah jajahan lepas Perang Dunia Kedua. Vietnam nak merdeka. Ini antara buku menarik, Gelut Hanoi. Bagi tuan-tuan yang nak baca sejarah Vietnam dengan lebih rapat. Kemudian saya ada satu buku ni, Sejarah Selangor, James Garrick. Lepas tu ada lagi satu, Perang Saudara di Selangor pun saya minat je, tapi saya tak bawa masuk untuk jual. Ni Mata-Mata Gelap Malaya. Pun cerita menarik tapi saya tak bawa masuk. Mata-Mata Gelap Malaya. Ni cerita tentang zaman era komunis dan bagaimana cawangan khas dibuka tahun 1948-60. Okay, kalau tuan-tuan tengok buku ni pun banyak juga orang review. Banyak orang review. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tahu sejarah darurat, banyak IDBE banyak keluarkan buku-buku yang mereka ambil kira. Sejarah-sejarah yang terdekat sebelum merdeka, menuju merdeka, tapi orang kita tak ambil peduli. Jadi bulan Ogos kalau tuan-tuan nak rasa lebih rapat, tuan-tuan boleh baca lah Perang Anjing Suruhan. Tuan-tuan boleh baca, bagi orang Selangor nak baca sejarah Selangor. Muhadisi ni pun saya tak masuk. Saya tak pasti kata saya terlupa ataupun stok mereka dah tak ada. Saya rasa mungkin stok dia dah tak banyak dah. Muhadisin, kisah-kisah perawi hadis di kalangan wanita. Jadi siapa yang ambil muhadisin, dia kena ada buku ni, Suriati Nabi. Ni Suriati Nabi, kisah-kisah isteri Rasulullah. Yang ini adalah para perawi hadis daripada kalangan wanita. Para peneliti dan juga mereka yang menjadi ulama hadis daripada kalangan wanita. Ini ada dalam muhadisin. Yang ini kisah 13 isteri Rasulullah dalam bentuk autobiografi pendek dengan 14 bab. Bab pertama, Muhammad sebagai rasul dan suami. Ini IDBE, kalau tuan-tuan nak singgah ajalah. Saya nak cari Gelut Hanoi. Kerana ramai belum membacanya. Okey, kita patah balik pergi ke sana lepas IDBE. Dik, apa yang seronok sangat, Dik? Ada dapat hadiah ke? Cabutan betul. Oh, 7 hari. Guru pakar, tuition. 7 hari, Dik. Tuition free. Ni kedai Abang Ujang. Assalamualaikum. Salam. Ya, siap. Baik, brother. Selalunya kedai Abang Ujang banyak komen, tadi banyak buku dia. Ada novel. Apa tak lukis tahun ni? Ini yang baru-baru. Oh, yang ni. Ni baru. Notebook baru. Tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur lah. Ni tempat-tempat menarik di Kuala Lumpur. Kalau tuan-tuan
nak beli untuk anak-anak punya buku notebook, nak mengembalikan anak-anak kita kepada catatan. Tuan-tuan pun sendiri dah malas catat lah, duk main FB komen orang, duk main FB maki orang, duk main FB, duk buat komen-komen bangang. Belajar dulu menulis atas buku catatan. Saya tuan-tuan tak terjebak dalam komen-komen bangang tu. Okey, belajar dulu tulis buku catatan, suruh anak baca. Catatan mak okey tak? Kalau anak kata mak tak ada level lah, jangan duk komen dalam media sosial. Kalau mak kata nampak lah, anak kata nampak lah mak orang yang boleh berfikir, ayah orang yang ada akal. Barulah suruh anak tuan-tuan buka akaun FB. Ini kadang-kadang terlepas main FB ni, mencatat buku dalam bentuk buku pun gagal difahami oleh anak sendiri, lepas tu nak komen panjang-panjang dalam media sosial. Okey, ini tuan-tuan boleh dapat banyak keluaran dalam tempat-tempat menarik Kuala Lumpur. Balik catat dulu tuan-tuan. Satu ejaan bagi betul. Kadang-kadang maklum komen tu dengan ejaan aku pun tak faham apa maksud dia, tanda baca, tanda tulis. Dia tulis lagi teruk pada Gen Z punya ejaan MGGL. Rupanya menggagal. La Allah. Apalah Pak Long? Short form. Tengok profil 63. 63 tak ada short form lah belum? Okey, ni ada banyak buku catatan. Kemudian banyak buku yang ni. Tuan aku ingin jumpa Nabi. Ni 800,000 tuan-tuan tengok. Seller tuan aku ingin jumpa Nabi. Dia nak tunggu ke 1 million ni. Okey, tu datang je support kedai Abang Ujang kita. Selalu ini dekor tahun yang berbeza. Selalunya dekor kedai Abang Ujang banyakkan dia buat dengan t-shirt dengan apa. Tahun ni dia memenuhi semangat buka. Abang Ujang cerita sikit. Cerita sikit. Syah. Okey, tahun ni kita dengan konsep kebudayaan Malay tradisional bangsa Melayu Johor lah. So hari ni kita tengok semua jadi pendekar. Tapi short lah, fun. Okey. Notah daripada Palestin ni pun bagus tak ni? Saya belum baca lagi. Saya tengok sekejap. Dari sejarah panjang ke medan juang terakhir, apa persediaan kita, Aizuddin Ahmad, Palestin ni, dengan hadir dan petikkan Al-Quran untuk kita. Dia menulis banyak dalam bentuk merujuk semula kepada hadis dan petikkan Al-Quran, notah dari Palestin. Kalau tuan-tuan nak, datanglah singgah dekat kedai Abang Ujang kita. Banyak buku tu, nampak? Banyak buku. Okey, kita nak berjalan pergi ke kedai. Banyak je kedai tuan-tuan. Cuma tentang kita tak datang sini. Jadi tentang kita tak ada. Berdatang ni, saya singgah sekejap. Mai. Satu. Ni, kakak, makcik-makcik. Sekarang jadi trend. Kalau laki kerak hilang kerak apa, dia orang kata sekarang ni letak je bel sebagai simbol bahawa dalam kereta tu suamiku sudah berpunya. Saya baru tahu je budak-budak sekarang buat. Dia beli bel besar-besar, dia bagi kat boyfriend dia, letak dalam kereta supaya kalau perempuan lain masuk, perempuan lain tengok, kata suaminya sudah berpunya. Jadi akak beli gantung yang kereta supaya menjadi isyarat, kata laki akak dah berpunya. Dia meroyan bawa kereta pergi rata pun, benda-benda ni akan menyelamat. Saya baru tahu lah daripada generasi anak dia. Sebab saya heran anak lelaki saya kenapa bel besar ada dalam kereta, ayah nak duduk payah, dia diam je. Lama-lama baru saya tahu dipark oleh girlfriend dia sebagai tanda sudah berpunya. Okey, apa ada kat kedai buku abang? Kita ada bawa The Runner ni. Nanti esok kita akan bawa penulis dia datang pukul 2 dan pukul 5. Dia memang hak. Kau pegang. Oh baik. Okey. Penulis ni sekarang tengah famous dia untuk Gen Z. So memang buku dia tu sekarang dapat permintaan dari hati mereka lah. Okey. Gambar-gambar dia pun romantik je bang. Yang ni kisah macam mana masa saya muda dulu. Mafia boleh tukar jadi ustaz. Mafia tu Kahwin dengan ustazah. Lepas tu dalam konsep tu pula dia buat macam ni pula. Macam mana Islamik dalam konsep mafia. Ni kalau saya baca awal tu saya dah jadi ustaz kan lah. InsyaAllah, amin. Berkahwin, lepas tu masuk dalam dunia ustazah, jadi ustaz, lepas tu memimpin. Betul. Lambat ni tulis nombor, apa tak terlambat lagi untuk. Belum lagi. Okey. Saya sokong. Seconder. Penulis dia datang besok. InsyaAllah pukul 2 dengan pukul 5. Pukul 5. 2 hari Sabtu dan Ahad. InsyaAllah. Ni yang tuan-tuan selalu tanya dekat saya kan, dekat saya juga. Boleh. Saya rasa buku ni sesuai. Sembuh tanpa bercerita. Kan tuan-tuan selalu tanya banyak kan, sembuh tanpa bercerita sebab kan anak harapan keluarga tu. Banyak orang tanya tentang family skill dekat kedai ni ada banyak. Walaupun dia banyak tentang Gen Z, bacaan untuk anak-anak tuan-tuan. Jangan paksa nak baca yang berat sangat, baca yang biasa supaya dia biasa terdisiplin dengan membaca dulu. Lepas tu yang ni best. Ni. Anak nombor 1, anak nombor 2 semua. Oh, ada panggil dia nasib baiklah saya tak ada nombor. Ni anak nombor 1, anak nombor 2, anak broken home.
anak rantau, anak pertama, anak tengah, anak terakhir, anak tunggal. Oh, anak tunggal ni memang saya dah merasa lah. 33 tahun hidup dengan dia. Okey. Anak lelaki yang tak diraikan. Okey. Nanti kalau tuan-tuan nak, di bawah tanpa cerita, berapa harga buku tu? Ini harga dia 39 tuan. 39 betul. 39. Okey. Okey. Besok saya tuan-tuan datang singgah. The Runner penulis dia akan datang kemari. 2,000 lah. Kemudian kita boleh Datuk Muda buat ni kot. Sekejap Adik okey hari ni Adik makan okey? Makan apa? Apa ni? Apa ni? Habis dah? Dia orang beli sikit ni. Dia orang beli sikit ni. Apa ni? Dalam ni ada apa sayang? Biskut. Oh, cookie. Dia orang beli satu je. Beli kat mana sayang? Beli kat mana? Depan tu? Ya. Siapa belanja? Oh, Wan dia belanja. Okey. Tuan-tuan, ni adalah kedai untuk kanak-kanak. Banyak kanak. Kalau tengok tajuk pun matematik, sejarah, sains, bahasa Melayu. Ni dalam edisi yang tuan-tuan boleh dapat ni. Abang jual berapa satu saya abang? Ada combo ke macam mana abang cerita? Ni satu apa? 10%. Ni 10% untuk pendidikan Islam, bahasa Melayu semua ada ni. Basic untuk anak-anak ni lebih kepada buku kanak-kanak ni. Jurnal dia. Okey, jurnal dia. Kedai ni apa? KLD Prestige. KLD Prestige. KLD Prestige. Ruang nombor berapa ni? 43. Ruang nombor 43. Ni banyak buku kanak-kanak. Dan juga mana bahasa Melayu. Ni. Ni buku bahasa Melayu. Untuk mak-mak dan ayah-ayah yang masih lagi nak masuk komen di media sosial, lepas tu ekor kepala pun tak faham dia tulis apa. Okey, ni masuklah belajar dulu balik, perbaiki bahasa anda sebelum anda menjadi dipanggil sebagai terkomen di media sosial. Ni terkomen tekan profil tua bahasa Melayu pun tak betul lagi. Baca balik sebab buku ni ada diskaun 10%. Lepas tu baru bagi anak-anak baca. Okey, terima kasih. Kemudian kita akan pergi. Dek, nanti suruh dia orang belanja lagi tau. Oh, dia ada mami. Ni siapa belanja pula mami ni? Puan belanja? Jangan malu makan lah. Kan malu. Makanlah. Kita kalau tak makan, kita boleh kelaparan. Kalau kita kelaparan, nanti kita emosi. Tahu? Jadi, kenapa manusia makan? Sebabnya Kenapa manusia makan? Jawapan dia sedap lah. Apa dia? Sebab dia, kenapa manusia perlu makan? sebabnya ya tu data. Kalau tak makan jadi macam mana? Kesihatan. Tempat kesihatan. Kalau tak makan jadi? Akan dah. Lapar lah. Makan banyak tak? Banyak. Berapa kali? 2 kali je banyak. Dia diet. Dia makan 2 kali je. Tapi seperti kata dia, manusia perlu sentiasa makan. Kita geng lah. Nanti nak makan jangan lupa ajak atuk tau. Tadi makan apa? Nasi ke apa? Nasi mamak. Nasi mamak. Alamak geng lah. Geng nasi mamak. Dekat situ ada satu kedai mi goreng. Geng nasi mamak. Belakang ni? Best. Mamak. Nasi kandar. Mamak ya. Nasi kandar. Abang nanti kita pergi. Tahu. Yang penting nasi kandar. Nasi kandar. Okey. Kawan saya baru kenal hari ni. Pastilah ada 5 hari dah kawan. Sebab yang penting adalah dalam kehidupan kami, makanan adalah segalanya. Okey, kalau tak makan nanti kata kita stres. Kalau tak makan kita stres. Kalau tak makan kita menangis kata dia. Okey. Dia mesti kalau tak makan kita menangis. Lagi pun? Payung kena muka awak? Lama. Nanti kita makan payung. Bagi kita sikit. Macam kita orang susah.
Kita tak jatuh. Sebab tu kita tak beli. Di awal jatuh ada makanan. Dia marah Elio, saya sembung muka dia, kata dia. Saya tak saman. Untuk beli banyak. Satu je. Lagi kumpas. Okey. Tuan-tuan datang singgah kedai kawan saya tau. Nanti Mati-mati datang jual buku ni. Okey? Terima kasih. Ni adik. Adik dia? Kakak. Apa pula kakak kecil adik lah yang kakak 12 ni? Kakak, dia tetap adik. Dia tetap adik. Sebenarnya ni adik dia. Tapi dia kata kakak sebab dia nak kekalkan jadi adik. Okey. Oh, abang. Kalau abang macam mana dia boleh jadi kakak sayang? Dia adik lah sayang kalau awak abang. Okey. Abang stok makanan tak cukup ni. Pergi dapatkan sikit stok. Sebab kalau habis mami ni nanti. Okey. Bye-bye sayang. Jom kita jalan dulu. Kali keluar ke dalam tali. Ambil orang semua. Boleh. Ni di Menara Pintar Trading. Ni dia apa ada Al-Fusanatin 1, 2 dan 3. Sebab banyak kan ni yang jenis pengedar buku mereka akan ada banyak buku-buku edaran. Kami pun bagi diskaun 10%. Saya tak jual buku fizikal dekat kedai saya, buku anekdot kembara apa semua. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapat kat sini. Boleh. Sebab saya tak jual dalam bentuk fizikal. Fizikal saya bagi orang, saya hanya jual 3 je buku yang tak dijual oleh pengedar. Okey? Lepas tu sama-sama. Ni Menara Pintar Trading Roy nombor 47. Okey? Ni Roy nombor 47. Okey, jadi tak apa, nanti kita rush setiap hari saya akan promote kedai ke kedai. Thank you. Okey, dah. Kita akan berjalan lagi ke depan. Kepada lelaki-lelaki yang lambat dapat jodoh, ni tempat yang sesuai. Selisih baru je terus. Do you want to marry me? Okey, senang. Saya tak boleh lah buat hal pasal rumah saya ada. Pada yang rasa 30-an bebal, 30-an gagal-gagal, 30-an macam sendu. Ni mungkin tempat nanti dapat yang meminati baca buku. Daripada kau kutip dekat taman bunga, kau kutip kat pasar malam tak tahu apa minat dia. Sini kalau selisih baru tentu dah jodoh kerana minat buku. Eloklah juga nak cerita. Kan? Okey, jalan. Siapa yang desperate jangan lupa datang di Paradigm Mall Johor Bahru untuk yang desperate lah. Okey. Agak kedai apa agak? Cerita sikit kedai agak. Sekejap. Saya bagi mic dulu. Saya tak tadi akak ambil. Ada diskaun ni 20%. Akak cerita lah. Okey. Kita orang daripada Manis Workwork. So, kita orang banyak keluarkan buku novel yang bertemakan romance. Tapi sebenarnya bukan romance sahaja. Kita orang tema juga ada untuk budak sekolah juga. Ini pasal keluarga, pasal adik-beradik yang dipisahkan. Dipisah atas sebab tertentu. Abang dia ni duduk luar negara. Waktu abang dia yang lagi seorang tu meninggal, abang dia yang dekat luar negara tak pernah balik. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa abang dia tak balik. And at the end of the day, abang dia meninggal. Sebenarnya open ending. Tapi Kenapa awak ketawa? Saya dah nak menangis. sebab semua orang Cerita tu ketawa. Yang dengar dekat belakang ni dah menangis lah. sebab orang kata cerita dia sedih. Tapi saya rasa ni memang cerita dia sedih. Tapi Dia lebih dah 2 kali mati. Memanglah sedih. Saya rasa kita ada pasal budak sekolah juga hingga Affinity. Dia pasal bola tampar lah. Mana yang suka cerita banyak yang suka tengok cerita anime Haikyuu memang akan boleh baca buku hingga Infinity ni. Sebab dia pasal budak bola tampar, tapi at the same time juga dia seorang tu pun dia punya kita tahu yang itu kena baca. Kena baca untuk tahu. Kalau awak gelak saya tak mesti meninggal. Yang itu saya tak tahu. Pasti untuk buku kita sesuai untuk golongan remaja lah, pelajar sekolah, disebabkan kita punya directors pun bekas guru. Betul. So ceritanya memang bukanlah romance yang terlampau deep. Dia yang betul. Pengasas founder adalah guru. Betul. Yang ini pun lebih kepada mental health. Sebab dia di grooming. Akak baca je ni. Baca. Supaya jangan ketawa bila cerita orang mati. Yang ni tak mati. Yang ni tak mati. Betul. Yang ni dia di grooming. Di grooming.
Okey. Ah, Nurul Jannah Usop ni. Dia penulis daripada Sarawak. Dia ceritakanlah yang perempuan ni pernah kena grooming and kenapa dia punya karakter jadi macam tu, apa semua dia ceritakan dekat dalam tu. And ni English book sebenarnya. Oh, dalam bahasa Inggeris ni ya? Ya, betul. Poetry and You. Betul. So untuk Lagi ada apa yang cerita buku apa lagi? saya rasa kalau macam nak buku keluaran terbaru semua yang dekat rak sini lah untuk tahun 2026. Betul. Ini semua kita macam remaja. Tapi katanya ditulis oleh seorang guru. Ditulis oleh seorang guru. Jadi prospek pendidikan tu masih terjaga. Jangan risau. Betul. Prospek pendidikan masih terjaga sebab dia founder ni adalah seorang guru. Jadi dia menulis dengan ada semangat mendidik. Tentu tak perlu. Saya dari Yayasan Johor. Kami dalam bahagian pemuziuman Toko Johor. Kalau Tuan sudi datang dalam minggu ni, bukan boleh kontak saya lah. InsyaAllah, boleh. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Okey. Nama apa Kak? Tina. Okey, Campbell kan. TINA. TIN. Okey. Boleh. Ambil gambar. Boleh? Selfie. Okey. Arif, tolong Arif ambil gambar kat abang ni jap. Nak bertiga? Okey, Mas. Ya. Jap Ambil. Okey. Dipen akak kan? Okey. Baiklah. Okey. Sekejap pen tak ada masalah. Saya story. Hari ni kat dia lah. Hari telah ambil gambar. Baru sampai. Cek aja Nak gambar kat kedai lagi saya nak habis dah. Okey. Terima kasih. Okey. Ambil. Cepat. Tak manis lah. Okey, Mai. Kedai. Tu kedai dah. Saya nak habis, saya nak penting. Terima kasih je. Okey, sama bang. Tuan manis pun ada jual tau buku tuan dekat kedai. Oh, ya ke? Sebenarnya saya nak ambil gambar juga untuk mana. Ya. Ambil gambar, jangan menangis dah lah. Oh, ya Allah. Okey. Oh. Adik kat sini lah tu memang kamera manis lah tu dia pegang tu. Okey. Terima kasih. Bye-bye, Dik. Okey. Kedai Haji kat mana Haji? Sana. Tu. Sebelah tu. Okey. Kita nak lelong buku kita pula. Kita dah takut masa nak bertempur dengan asar. Bukan bertempur, bertembung dengan asar. Hai, kepala lu. Okey, jap Okey. Boleh masuk buku kita dalam tu tak? Ke ada orang dalam tu? Ada orang? Siapa? Podcast Tengah podcast Oh, okey. Boy. Terus abang ni pakai ya. Abang pakai saya apa ni? Saya L. Okey. Kita masih jual baju. Kejap lagi saya belanja. Abang ni pakai yang edisi Stone Revolution. Ini Stone Revolution edisi 2000. Edisi 2000 lah. Yang edisi 3000 lah tulisan dia bengkok sikit. Terima kasih bang. Menggayakan baju-baju keluaran Zahri. Abang ni rehla abang ni ambil Stone Revolution, dia ambil rehla pula. Saya nak sign kat mana ni bang? Bawah dah lah Okey. Masih bang Sebut ujung je lah. Okey. Lipat balik. Okey. Nak sign lagi. Okey. Sekejap Apa nama apa bang? Nama saya Mahathir. 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 Buku tu tak awak Buku mana? Buku yang Mahathir. Abang pergi dekat IBD ada. Saya bagi nama ni. Itu saya orang Lusta. Oh, okey. Okey bang, terima kasih Okey. Okey. Wassalam. Ambil gambar. Balik mana kamera? Ni Okey, jap. Okey.
Jangan, saya nak lelong buku jap. Okey. Okey, Cik. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa saya kena masuk tempat tersembunyi? Sebab harga yang saya tawarkan pada tuan-tuan jauh lebih murah daripada harga kedai fizikal kat sini. Nanti kalau orang dengar kan, kenapa berbeza harga dia? Kat belakang dah. Okey. Jangan tutup sikit yang live ni. Jangan buat hal. Okey. Di Bazar Buku Antarabangsa Johor. Bazar Buku Antarabangsa Johor. Okey. Baik. Saya akan naikkan dulu buku apa tuan-tuan nak? Kita masih belanja lah, tapi tak sebanyak yang kita belanja malam tadi. Tak sebanyak buku yang kita belanja malam tadi. Dia Ilham. Belakang tadi Ilham tu dia jaga kaunter. Okey, dia jaga kaunter. Jangan saya tang sign dulu. Nama abang apa? Wandi. W-A-N-D-I. Okey. Terima kasih. Buta halal ilmu. Terima kasih sama-sama bang halal. Kami kita dong. InsyaAllah. Lama tak jumpa Ustaz. Selalunya Ustaz ni sejak Abang Mi tak ada lah. Prof ada. Dia sedang meneliti buku-buku terbaik. Kita dah pilih 20 buku terbaik untuk Prof baca. Dia sedang buat analisis ke atas lah untuk buku-buku terbaik dia. Allah. Jadi Haji saya sampai hari 25 hari bulan. 25 baru kita live dengan Prof. Dia akan ulas lah 20 buku terbaik. Sebab dia baca satu-satu. Dia duduk kat atas tu. Memikir dan mengulas buku-buku. Tuan Haji Nasai live dengan dia kejap lagi pukul 5. Saya break, nak asal, saya akan live dengan Tuan Haji Nasai. Lancarkan buku baru Tuan Haji Nasai. Akak nama apa? Sharmila. Okey. Kita nak pergi pada jualan buku. Sebab apa? Tuan-tuan dapat di beg kuning lebih murah daripada mereka yang... semalam dah live dengan Abang Muda dah. Dia duduk tengah sikit dengan Datuk. Saya nak lelong buku sekarang Okey, bagi mereka yang di online, dia kena perlahan-lahan. Pasal orang dekat sini beli dengan harga mahal. Dengan 50. Dua ni berapa untuk jualan fizikal? Dua ni 50 saya rasa. Dekat tuan-tuan je kita bagi RM40. Fizikal sebab kita kena jaga harga dengan rakan-rakan fizikal. Faham tak? Kalau saya jual terlampau murah, dia menjadikan jualan ni lebih rendah pada rakan-rakan fizikal macam Muhammad kan. Tuan-tuan tengok semua orang jual 76, saya jual 66 je. Jadi bila time nak jual buku, saya tak akan jual buku fizikal. Lepas tu buku fizikal saya jual 3 buku je. Dekat online lebih murah. Tuan-tuan nak sekarang lock. Buku terbaru saya. Lovren si pencuri lukisan pensel. Kisah kecurian demi kecurian harta rakyat. Akhirnya hanyalah dia menjadikan alat untuk mencapai populariti politik. Yang ditangkap anak-anak remeh, wang tak pernah kembali ke pangkuan rakyat. Yang ini pula bagaimana ketika pemimpin berpecah, orang-orang yang menghasut, orang-orang yang mencetuskan fitnah adalah orang yang paling berbahaya tapi jarang kita bagi perhatian. Memang kita berpecah. Beg kuning ada tak? Siapa jaga beg kuning ni? Beg kuning dah naik dah. Okey, saya bagi 2.40. Ini buku baru saya RM30. Ini buku cetakan ke 9,000. Okey, bagi tahun 2022. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ambil. Dua ni saya belanja 40. Okey Baik, kalau tuan-tuan nak 3 dengan buku pasar ke pasar. Orang kat sini tak boleh dengar saya nak jadi sebab salah pula. Pasar-pasar kat sini 35. Tuan-tuan nak combo 3 buku ni 60. Kalau dia orang ambil kat sini 3 buku ni 75. Tuan-tuan dapat RM60 je sebab kita sentiasa regularize rakan-rakan di sini sebab pasar ke pasar saya tak boleh jual pasal market buku macam ni. Semua 40. Market buku macam ni. Semua orang jual antara 25 ke 30. Tapi saya combokan untuk tuan-tuan je. Siapa tuan-tuan nak 360 baju nanti saya lelong tak di show. Pasal baju ramai orang tak jual baju kat sini. Okey, yang ini adalah kumpulan rencana saya mengenai isu semasa, kemiskinan bandar, anak-anak tercicir, kekurangan makanan di kalangan 22% anak miskin bandar di Kuala Lumpur. Pengalaman saya belajar dan kemudian berguru dengan Datuk Syahnun Ahmad yang menulis ranjau sepanjang jalan. Dia lah menanamkan kepada saya semangat untuk membela orang-orang menjadi petani. Sebab itulah saya kata dari guru sampai anak murid dia yang dah beruban. Saya berguru dengan Syahnun ketika berusia 25 tahun di USM. Petani masih lagi adalah mereka yang sebenarnya terbeban oleh kemiskinan. Bila kita naikkan di media sosial, kerana tuan-tuan tak pernah hidup dengan memahami derita petani. Ramailah yang komen, dia inilah paling tahu, dia inilah politik. Sampailah orang kata bercerita tentang nasib petani yang miskin. Nasib petani yang teraniaya oleh sistem. Itulah masalah di Malaysia sekarang, tuan-tuan, dibesarkan oleh media sosial.
hanya dibesarkan dengan lagu Bintang jangan kau menangis, bintang jangan kau bersedih. Tuan-tuan menjadi buta sejarah bangsa. Tuan-tuan hilang timbang rasa. Walaupun orang-orang itu telah terzalim oleh sistem, komen tuan-tuan itu menambahkan lagi kezaliman. Itu saya cerita kepada tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan nak, ini kisah-kisah pengalaman. Sampailah persahabatan saya waktu datang ke Kuala Lumpur dengan rakan-rakan yang masih ada dan telah meninggal. Ada kisah tentang Lolok, ada kisah tentang Pak Malim yang telah kembali ke Rahmatullah, Pak Sutong yang telah kembali ke Rahmatullah, Abang Pian Habib telah kembali ke Rahmatullah. Ada lagi kisah dengan sahabat-sahabat yang saya kawan sampai sekarang. Sabri Yunus, Nasir Jani, Andy Flop Popi, Datuk Sri Vida, Tok Ki. Sampailah tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil buku ni 360. Okey, 360 Baik. Bagi tuan-tuan yang nak, ini yang kita lancarkan utama dekat sini lah. Ini buku baru yang saya memang cetak untuk datang ke Johor. 360 supaya dekat sini tuan-tuan akan faham bagaimana mentaliti saya dibentuk oleh segala macam peristiwa apa yang dipanggil sebagai menjadi orang marhain yang kemudiannya tumbuh menjadi wartawan profesional, tumbuh menjadi corporate leader sampailah saya pencen dan sekarang 6 tahun saya menjual buku di media sosial. Semua pengalaman ni ada 70 termasuk 10 pengalaman yang akhir ujung buku ni. Okay, 10 yang last dengan Selamat Asrin. 70 adalah rencana berat. 10 orang minta je saya tulis dengan selamat, saya tulis juga. Ini edisi cetakan ke 15,000. Sebab 3 buku ni tuan-tuan tak boleh beli. Library. 3 buku ni tuan-tuan tak boleh beli dekat tempat lain. Sebab kalau anekdot dan buku-buku lain ada dijual. Yang ni saya terbitkan khas dalam ZRA Stream je. Berarti signature saya pergi mana ke apa ke saya tahu. Ini hanya dibeli oleh rakan-rakan yang follow live saya. Kalau anekdot, kalau kumpulan cerpen saya yang lain semua boleh dibeli. Saya ada 22 buah buku. 3 ni saja eksklusif tuan-tuan boleh beli kerana saya cetak dan saya kawal pengedaran dia. Tuan-tuan nak lot 360. Baik, bagi mereka yang nak mencari buku apa yang tuan-tuan nak? Buku Muhammad saya sedang belanja. Kalau dekat sini fizikal kekal 76. Buku beg kuning ada, buku bawa. Okey, buku Muhammad ada. Nabi Muhammad SAW, tapi Ilham kata dia tak bawa turun bawah sebab takut orang tanya. Kita jual RM10 lebih murah daripada pengedar. Siapa nak beg kuning Muhammad RM66. Harga pasaran di mana-mana 76. Itu Muhammad dah naik dalam beg kuning. 25 saya ada lagi. Beg kuning siapa nak Nabi Muhammad SAW oleh Martin Link, tulisan 1983 dalam bahasa Inggeris, diterjemahkan 2022, 23 dalam bahasa Malaysia. Terjual 250,000 naskah. Anak Muhammad saya tak pegang dekat tangan sebab kita takut orang tanya. Kita kena sebut harga sini, kita jual online je. Harga online kita adalah diskaun RM10. Okey. Bagi tuan-tuan yang nak buku Penyucian Kalbu ini penyucian kalbu Syekh Hamzah Yusof, lahir dalam keluarga Kristian pada tahun 1958. Beza dia dengan Imam Ghazali menariklah sebab 900 tahun. Imam Ghazali lahir 1058, dia lahir 1958. Jadi bila Syekh Hamzah Yusof mencapai usia 19 tahun pada 1977, dia mencari agama yang benar. Maka Syekh Hamzah Yusof ni masuk Islam. Itu daripada nama Inggeris dia, Hardwater, dia tukar pada nama Hamzah Yusof. Kemudian dia pergi berguru dengan ramai guru-guru di tanah Arab hinggalah 10 tahun. Dengan berguru di Mesir pada tahun dia keluar merantau pada tahun 1980. Dia balik pada tahun 1990. Kemudian dia selesaikan pengajian akademik dia dalam bidang Islam. Barulah dia membuka Yayasan Az-Zaitun yang sangat masyhur di Berkeley. Jadi kalau penyucian kalbu tuan-tuan nak, saya ada penyucian kalbu ni adalah bagaimana dia melihat Allah payah Imam Ghazali yang nipis ada. Tak ada, dah habis. Ni daripada sambungan daripada Syekh Yusof, Syekh daripada Imam Ghazali, kemudian pergi kepada saya tak ingat bising lah, saya tak ingat nama sanad-sanad dia. Jadi Imam Ghazali menulis Ayuha Awalat pada tahun 1109. Kemudian dia menyambung dengan 30 kaedah membersihkan kalbu kita. Jadi kalau tuan-tuan nak penyucian kalbu, kalau tuan-tuan dapat harga biasa 60, saya belanja tuan-tuan hari RM58. Okey, buku apa lagi tuan-tuan nak? Banyak buku tak ada kat saya. Lepas tu kedudukan buku kita lebih fokus kepada jualan sana. Tuan-tuan nak apa lagi? Kalau nak baju dengan Al-Khindi ada, Abdul Rahman Al-Khindi ada tak? Habis kan? Abdul Rahman Al-Khindi habis. Dekat kiri darahnya ada tadi penawar kesedihan. Tuan-tuan nak baju sekarang? Siapa yang nak baju, saya nak belanja baju.
Ada yang nak baju tak? Tanda kat bawah. Siapa yang dah lock nak minta sign, tulis je dekat bahagian notifikasi kan, sign. Nanti saya tolong sign kan. Okey, baju saya bagi. Okey. Siapa nak baju TikTok sedang belanja berapa persen sekarang? Salah seorang cepat, saya live tolong tengok TikTok belanja berapa persen? 15. Ada yang dapat 18%. Bila TikTok belanja banyak, saya tak boleh turunkan harga banyak sebab bila TikTok belanja tuan-tuan, dia potong daripada harga saya. Sekejap. Nanti saya nak turunkan harga. 180 saya turunkan. Daripada 200 saya turun 180. Kemudian TikTok potong lagi. Tuan-tuan akan dapat 160 lebih je. Sebab saya dah turun 180, TikTok belanja lagi. Kalau TikTok belanja 10%, dia potong lagi RM18. Kalau dia belanja 11%, dia potong 20 lagi. Jadi yang TikTok potong tu adalah daripada komisen saya, bukan TikTok sedekah duit kat tuan-tuan. Dia potong daripada seller punya barang. Jadi bila saya tulis ini 180 untuk baju ni, berarti tuan-tuan dapat 160. Saya lah diskaun RM40 tu. Okey. Jangan lock tengah tukar harga. Dah tukar dah 180. Tengah tukar 180 Berarti baju ni pula, t-shirt dia ni pula yang abang tadi pakai. Saya belanja kat tuan-tuan ni t-shirt Rela Minda. Baik, t-shirt ni 90, saya belanja dekat tuan-tuan 80. TikTok belanja lagi. Kalau TikTok belanja 10%, tuan-tuan dapat 72. Berarti setiap kali persen yang TikTok bagi, dia potong daripada duit saya. Supaya tuan-tuan faham, kata saya turun harga, saya kena plus dengan TikTok punya sale. Sebab sale TikTok tidak dibayar oleh TikTok kepada tuan-tuan. Dia potong daripada seller punya harga. Berarti kalau tuan-tuan beli ini, walaupun saya sebut 18, tuan-tuan dapat 16 lebih. Berarti saya diskaunkan RM30 lebih daripada harga 200. Okay, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan lock sekarang. Bagi mereka yang nakkan rehlah minda macam abang ni pakai tu. Sekejap abang kali belakang sikit. Abang pakai M ke L? L L. Abang ni pakai L pasal berat dia 75 bawa 85 kg. Okey. Kalau tuan-tuan nak, berarti tuan-tuan kena faham, saya diskaun RM20. Mana-mana yang TikTok diskaun pada tuan-tuan juga adalah diskaun yang dipotong daripada harga kami. Okey, lock bagi mereka yang 65 kg ke bawah ambil S. 65 kg ke bawah ambil S. 65 ke 75 kg macam saya ambil M. Abang tadi tu dia 75 ke 85 kg dia pakai L. 85 kg ke 95 kg XL. 95 kg ke 105 kg pakai double XL. Okey, saya belanja tuan-tuan sekarang. Okey, yang t-shirt ni saya bagi 80, TikTok belanja tuan-tuan akan dapat dalam RM70 hari ni. Okey, ni adalah 250 GSM. Saya pakai kain yang paling tebal dalam industri. Okey, untuk t-shirt. Yang ni pula saya pakai kain keras cotton. Dipanggil cotton drill. Jangan nangis sayang. Pergi jalan. Cotton drill yang dipanggil workwear. Cotton drill tebal. Okey, kalau tuan-tuan nak, lock sekarang. RM RM180 plus nanti tuan-tuan akan dapat 16 lebih, 168 apa semua. Dan keseluruhan diskaun tersebut datang daripada ZRA Stream. Kerana TikTok menggunakan AI algorithm. Setiap kali dia melihat profit yang dihasilkan oleh satu-satu, dia akan buat cashback. Jadi tuan-tuan menikmati cashback yang dia akan potong daripada duit saya. Okey, Bang Padu, terima kasih. Okey, kalau tuan-tuan nak. Cepat, ni dia gunakan logo ZRA Stream dalam bentuk patch. Cucu saya. Ini adalah Rehlah, jenama ZRA Stream keluar ni, jenama dia Rehlah. Sebab kita cerita banyak kitab-kitab Rehlah. Belakang ni adalah Rehlah Minda membaca. Ini adalah kompas, yang bulat ni adalah kompas. Membaca adalah mencari arah kehidupan. Jadi Rehlah Minda tanpa limitasi adalah tagline ZRA Stream. Berkatalah sesuatu yang benar tanpa takut akan apa-apa kekangan. Okey, kalau tuan-tuan nak combo ni 18 dengan 80, 260. Saya belanja dekat tuan-tuan 200.5. Hilang ubah saja rasa harga combo. Combo jadi 2.5, TikTok belanja lagi. Kalau 10%, tuan-tuan dapat 225. Kalau 15%, tuan-tuan dapat RM215. Kalau tuan-tuan dapat 18%, tuan-tuan dapat dalam RM208 je. Kalau tuan-tuan nak combo sebab saya belanja ni, combo ni 200.5. Kalau 10%, tuan-tuan dapat 225. Siapa yang nak ambil combo t-shirt dan baju? Combo t-shirt dan baju saiz dia sama. 65 kg ke bawah ambil S. 65 ke 75 kg ambil M. 75 ke 85 kg ambil L. 85 kg ke 95 kg ambil XL. 95 kg ke 105 kg ambillah double XL. Saya tak boleh pakai hari ni, tema dia adalah busana Melayu. Jadi saya pakai kain plekat je lah hari ni. Kain plekat, seluar kain plekat ni. Seluar kain plekat ni. Sebab memenuhi tema
Baju ni saya bawa banyak lah baju Melayu. Saya tak boleh pakai baju corporate kerana mereka yang berada frontal bagi semua leruai kena pakai menyokong busana Melayu sebab tema apa tu pondok-pondok lepas tu songket Tekatan Johor ni semua adalah tema dia. Saya tak pasti rumah saya beli di Aceh ni asal saya. Rumah saya beli di Aceh waktu dia pergi ke Aceh. Dia nak tolong bila dia pergi. Saya beritahu kat dia kan masa dia buat misi kemanusiaan tu. Saya galakkan dia lah, saya kata jangan beli pada peniaga makanan semua, beli juga pada peniaga lain. Jadi kita ada beli pada peniaga kain. Jadi masa dia beli ni dekat peniaga Aceh, kita tak tahu pun. Sebab saya kata kalau pergi Aceh di tengah-tengah bencana ketika Aceh dilanda banjir, kita beli satu adalah bayar lebih, yang kedua kita ragamkan duit pada peniaga makanan dan juga peniaga-peniaga lain. Okey? Ada lagi tak tuan-tuan nak? Yang ada minta sign. Sekejap, saya sign sekejap Ada orang ambil Imam Syekh Abu Hassan Nadwi, kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam. Siapa nama? Akak nama apa? Fadilah. F. Paradigm Mall, Bazar Buku Antarabangsa Johor. Ada apa lagi tuan-tuan nak tak? Ham tengok je Ham, tuan-tuan. Berapa? Saya tengah belanja. Berapa lagi tuan-tuan nak? Sekejap saya bagi tahu, kata kalau tuan-tuan nak dua ni saja, saya bagi dekat tuan-tuan. Ni yang kena cakap belahan ni. Pasal dekat sini dua ni 55. Kalau tuan-tuan nak dua ni 40. Saya belanja ni kumpulan cerpen kritik politik saya. Dan cerpen-cerpen ni sangat rumit untuk menembus pasaran. Tak sama seperti cerpen-cerpen saya menang hadiah dan cerpen saya jadi buku teks tu, pasal ni kritik politik yang keras. Ini saya cerita zaman tukang-tukang fitnah yang menjadi trooper dan saibuk-saitro yang melemparkan fitnah tanpa memikirkan fitnah mereka memburukkan lagi keadaan perhubungan orang Melayu. Walaupun ahli politik adalah tukang pecah fitnah, tapi tukang canang fitnah adalah orang-orang yang menjadi mereka yang dipanggil sebagai baruah politik. Yang ini pula saya cerita, ini dalam novel. Dia tekan sekali Syekh Haizat. Dalam live saya tak tekan. Saya menulis politik ni bukan baru tuan-tuan. Bacalah karya saya. Kau jangan bangang sangat. Ini saya menulis dalam bentuk sastra. Sastra saya ni orang dah baca daripada dulu sampai sekarang. Pergi tengok. Zainal Rashid Ahmad adalah penulis kritik politik. Okey, dan buku teks saya yang sekarang anak-anak tuan-tuan masuk 2016 tu. Yang saya cerita isi dalam buku, tolong bangang. Masuk bukan tak nak bahas pula. Bahas politik saya tak bahas dalam live. Saya menulis dalam cerpen consistently daripada dulu sampai sekarang. Dia jangan masuk nak mengajar saya benda yang awak pun tak cerdik. Sebab tu saya kata kalau bodoh duduk diam. Jangan nak mengajar. Awak kucing membesar dalam sangkar. Saya harimau yang bermain dalam hutan. Saya faham apa dalam hidup saya yang saya buat. Awak duduk mengangkang di media sosial, jangan mengajar saya telah bertarung dalam kehidupan. Saya dah berubah dah hidup saya. Okey, faham. Terima kasih. Jadi bagi tuan-tuan yang nak membaca buku-buku yang tulisan saya, yang mana ni lagi tu bangang ni aku nak tunjuk. Ni sebelum aku buat media sosial ni daripada dulu 400 lebih cerita saya adalah mengkritik politik. Ni cerita-cerita saya tulis sebelum saya ni 2012. Ni novel saya bercerita apabila wanita lebih berkuasa dari suaminya menjadikan negara lebih huru-hara. Ni saya cerita orang Melayu tak habis-habis ditipu oleh politik. Faham? Sebab tu saya kata saya bukukan untuk mengelakkan perbincangan. Saya bincang benda biasa pun, saya bincang pasal nasib petani pun korang kata politik. Dan memang korang patah hatuk, tak kerti faham tentang orang cerita nasib petani politik. Kononnya sokong parti tu, sokong parti tu. Kebodohan korang dah maksimum dah. Tak boleh nak diubah dah, nak diruyah pun tak boleh. Korang akan mati sebagai bangsa yang mundur dan tak berguna. Nanti kita buat dalam konten ni untuk memastikan bangsa ni terus hidup dan berguna. Terima kasih. Ada apa lagi tuan-tuan nak cerita? Matthew McConaughey dekat atas, dia takkan turun di tempat orang ramai macam ni sebab dia rimas ambil gambar. Semalam kita jalan, jadikan dia duta DJB, dia ceritalah macam-macam lah. Lepas tu kita nyakat dia dalam kereta. Saya kata saya pernah kerja kat sini, saya pernah. Kau mana pernah datang JB, kau jangan nak membohong. Lepas tu kita pergilah makan dekat kedai Benafir. Pagi-pagi kan saya tengoklah satu, kan ada orang basking kan. Bukan orang basking, dia ada apa kita panggil lah? Live band. Orang tu menyanyi lagu, dia tepuk. Saya dalam hati, saya bisik dekat Nasir Jani. Pak Nasir, abang tahu dia tepuk kenapa? Dia nak penyanyi tu kali tengok dia. Kenapa nak? Kejap lagi dia mesti nak tumpang menyanyi. Diam je.
Orang tu menyanyi lagu kedua, dia tepuk. Lepas tu dia jalan kaki, terus minta izin menyanyi. Dia bantai lah satu lagu. Lagu apa malam saya tak ingat lah. Ha? Bukan. Oh, ni tak pergi. Dia bantai satu lagu cinta, saya tak ingat lagu apa lah. Tergelak-gelak. Kami nasib baiklah, nasib nyanyi kata, nasib baiklah kedai ni malam ni tak penuh. Kata tak jenuh kita. Betul pun penuh, menderam-deram ke apa, kru-kru dia, apa, waiter-waiter dia semua melayan rakaman live. Dia penuh dah depan tu, orang datang on kamera untuk rakam video. Okey, ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tak? Kita okey tak? Okey, ada buku apa tuan-tuan nak saya belanja tak? Nanti malam, lepas saja habis live dengan Tuan Nasai, okey, Tuan Nasai, saya akan pergi malam pukul 9 kita akan live di luar. Tuan-tuan boleh lihat lah Johor pada waktu malam. Semalam saya lalu tengok dataran bandaraya cantik. Okey. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya tak? Saya masih ada masa lagi. Kita asal pukul apa? 4.20 lebih. Kita tengok je asal kita berapa. Dulu dia ke belakang. Kalau asal saya kena berhenti saya kena berhenti awal. 4.26. 4.26 kita nak berhenti kejap lagi. Rumah saya ada tu. Dia duduk meniaga batu dia. Yang saya kata tu, zikir sampai ke langit. Batu-batu 180 lebih, tasbih apa semua. Dia tak dengar. Dia sembunyi balik tiang. Dia jadi ahli batu kat sini. Combo Haji Nasai kejap lagi kita naikkan. Sebab kita ada 100 set je. Tengok buku Haji Nasai yang kita akan lancarkan kejap lagi. Kejap lagi Haji Nasai sampai, kita akan lancarkan pukul 5 petang. Saya dengan dia dalam bilik ni. Ataupun rasanya tak bising kot dalam bilik ni. Tak bising. Okey. Dengan akar ni kita akan lancarkan kejap lagi dengan harga belanja. Saya rasa buku ni baru RM40. Buku ni RM35, tapi nak katanya kita akan lancarkan combo RM60 je nanti. Live nanti sebab kita ada 100 set je. Kedai batu Iran tak ada sebab Husin tak datang. Saya rasa pengajaran tahun lepas kerana ramai orang boykot dengan menjadikan isu kehadiran peniaga Iran ni kontroversi. Padahal saya tengok buku kanak-kanak dia sangat bagus. Copyright dia Indonesia beli. Lepas tu saya ingat Husin tak datang lah. Last year mereka rasa sangat complicated. Apabila sebut je nama Iran, orang bimbang bahan bacaan yang Syiah apa semua. Tahun ni Husin tak datang. Tapi Husin ada jemput kita untuk pergi ke Iran kerana Iran sambut Maulidur Rasul 26 sampai 30 hari bulan. Saya tak dapat pergi. Saya kata Husin sebab saya ada pesta buku. Dia faham lah. Sebab 26 baru habis. Tak ada barang isi saya jual fizikal je. Ni benda-benda yang dia buat daripada batu-batu ni dia fizikal je. Dia tak ada online. Bila saya ada event, cara dia nak mengekori saya, kononnya dia menjadi saudagar batu lah. Sebenarnya cara dia untuk mengintai aktiviti suami dia di luar. Ni lah banyak lah, adalah yang dia buat di rumah mengisi masa lapang dia. Okey, tuan-tuan jangan tanya kenapa harga dia murah. Sebab dia tak perlu kira modal. Modal dia ambil pada saya, lepas tu dia jual. Jual dia cerita lah, dia jual dapat ribu-ribu, tapi modal yang dia ambil ke saya tak bayar balik. Yalah, saya dah cerita dah. Husin tak datang lah pasal pengajaran untuk mereka kerana agak sensitif. Iran buka booth di Malaysia, orang boykot, orang tuduh Syiah. Jadi Husin tak datang tahun ni. Ni ada orang nak sign. Okey. Salwa. SALWA. Saya nak buku apa lagi? Ni pasal ke pasal RM25. Dia orang beli kat sini RM35. Saya kena bisik-bisik sikit lah. Online je RM25. Okey. Nama siapa? Salwa. SALWA. Okey. Buku apa lagi tuan-tuan nak? Guru tak akan turun. Dia malam je dia keluar, siang dia tidur. Pasal tempat-tempat ramai macam ni dia mungkin rimas kot. Kadang-kadang ada petang sikit kot, malam ke. Sebab semalam dia keluar dengan saya berjalan jauh. Saya tak bawa basikal dia. Ya, itu isi saya tadi tu. Sekejap, man. Isi saya tak tunjuk sekejap. Ada orang nak tengok isi. Memang isi saya tu. Bukan isi muda Itu satu-satunya isi, bukan isi muda. Belakang spek tu
Yang spek ni anak saudara saya. Dia akan pergi ke UMS bulan September ni. Sambung dalam pengajian psikologi. Ini Ilham. Dia dua sepupu. Dia dua sepupu yang macam dua beradik lah. Sebab saya besarkan anak-anak sepupu, anak-anak saya dengan sepupu saya semua sebagai saudara adik-beradik. Dia orang tinggal dengan saya. Dia dapat result cemerlang STP, dia sambung dalam pengajian psikologi di Malaysia, Universiti Malaysia Sabah. Dia akan terbang lah. Jadi saya akan makin kehilangan anak saudara lah. Fikah anak saudara, anak abang saya ni, anak adik saya. Anak abang saya pun tinggal dengan saya. Sekarang cuti semester tinggal dengan saya. Nanti balik pula ke Pahang. Sunyi lah rumah saya. Sebab semua fly. Lepas tu bulan Mac nanti kalau aku Iqbal pula pergi ke UiTM, sunyi lagi rumah saya. Dah tak ada siapa dah anak saudara rumah saya. Kerana dia orang ni lah memberiakan dan menemani isteri saya di rumah sebab saya tinggal di studio. Nak apa lagi tuan-tuan nak? Buku apa tuan-tuan nak? Ke kita nak buka buku Haji Nasai sekarang? Buku Haji Nasai 260 saya belanja. 100 set je. Sebab kita ada siapa nak sekarang ni buku Haji Nasai. Ilham kata dia dah buka. Tuan-tuan lock, lagi live tak payah kalut. Lepas ni live Tuan Haji Nasai akan bincang buku ni, Kuasa Asia, dan dia akan menyentuh juga isu Lubnan. Saya dah janji dengan dia juga, dia akan sentuh juga isu Iran. Tapi dia akan menyentuh lebih banyak buku ni tentang apa yang akan berlaku di Asia Tenggara, China dan Lautan Pasifik, kebangkitan negara Asia dalam ekonomi. Supaya tuan-tuan boleh lihat juga profil Malaysia dalam cabaran mendatang. Sebab dia tulis buku ni dengan 3 orang, iaitu Anggara Rahayu dan juga Budi Rianto, sebagai kuasa Melayu dan kuasa Islam yang ada dalam Asia, di bahagian rantau Asia Timur dan Asia Tenggara ni. Dua ni, yang ni RM40 harga pasaran, cetakan 3,000 buah. Yang ini adalah 35. Combo saya bagi. Combo buku dengan batu mana boleh. Saya kena daftar kat TikTok pula batu tu. Ayah tuan-tuan berniaga dengan isteri, berkira. Biarlah dia berniaga sini. Lagi nak bagi untung nak kita ada charge no charge ni, dia tetap nak harga dia. Kita TikTok ambil 11%. Dia tak ada, dia tetap nak harga dia. Jadi daripada kita kelahi kerana masalah 1% ni, dia berniaga sini, kita berniaga sini. Itu pun saya tumpang, saya tak charge sewa tu. Kalau ikut dia dah ambil 1/3 kedai, kena bayar rasa 500 hari. Itu pun dah kira baik lah. Tolak ansur yang baik lah. Okey? Okey. Bagi tuan-tuan yang nak 3 buku kritik politik saya yang lebih awal, ini adalah 2012, ini adalah 2015, ini 2016. Dicetak semula oleh Bibliopress. Ini adalah tentang Magis Kota, bagaimana ahli politik akan menciptakan magic untuk mengelirukan kita setiap kali mereka ingin menambah pesona kita dalam politik. Tak ada kena kebangkang, tak ada kena kerajaan. Ini adalah Magis Kota. Satu lagi apa? Ini adalah Hikayat Tanah Jauh. Saya ada 3 novel. Ini novel adalah kritik politik. Bahaya apabila seorang pemimpin mempunyai isteri yang lebih berkuasa dalam sebuah negara. Yang ini adalah Pop Urban. Mitos orang Melayu tentang politik. Jadi kalau tuan-tuan nak, 3 buku ni dekat online kita belanja 70 je. Dekat mereka di sini 85 je. Di sini 85, saya kena bisik pelan-pelan lah. Kalau tidak nanti, kalau saya buat sale, orang akan marah kerana kita ada ramai peniaga buku fizikal. Dapat 65, okey. TikTok belanja tu. Saya sedang berada di Bazar Buku Antarabangsa Johor. Bukan saya seorang, ada 86 lot kedai kat sini. Di Bazar Buku Antarabangsa Johor. Setiap tahun saya datang jadi digital media digital rasmi ni. Ni penuh orang ni hari Jumaat. Besok kita tak tahulah macam mana. Kalau dah Jumaat macam ni, dia 5 hari sampai hari Selasa. Kalau tuan-tuan tengok Jumaat, hari pertama pun dah macam ni. Besok ada Datuk M. Nasir dengan Nasir Jani lagi akan memperkatakan buku kita bikin sejarah. Okey ni. Penuh ni sampailah. Tuan akan tengok sampai ke ujung sana. Semua di mall, Paradigm Mall ni tingkat bawah. Bahagian lama ni semua dah dijadikan 86 bazar buku. Tadi saya dah live awal memperkenalkan ni. Kita dah nak masuk asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa 5 petang dengan Tuan Haji Nasai.